Namun belum. So lebih afdal ilmu dengan amal. Lebih afdal ilmu. Al-ilmu imamul amal. Wal amal tabi'uhu. Ilmunya imam amal. Amal ikut ilmu. Maka sementang yang nak pimpin majlis zikir. Yang baik merata-rata mentang. Benar semua begah. Begah apa masyarakat? Yang ulung-ulung balak barat yang nak dengar di rumah, makanan aja dia dengar tu. Cipanena, ciburang kapat dayah lagi yang tu. Pulat pak di Melabuh, pulat goh di Malaka. Orang yang tahu menumpuk baju, orang jauh menumpuk rasa. Nyan baik usahan. Pak yang hidup dayah biasa orang kampungnya hana. Hanjir kelawan ka alhamdulillah. Nyan mentang ka syukur. Baik terpengaruh dengan hanya bak majlis tok zikir. Kan salah zikir. Zikir hana salah. Tapi utamakan ilmu. Sebab zikir yang kita yang baca yang pimi hana ada dupu yang hana pahala sih. Anda tak meratib Rasulullah ini la ilaha illallah. Benar, la ma'bud bihaqqin illallah lama mati. Maka ya coba tarikan. Apa ni coba tarikan? Mbak ahli silsilah, mbak mursyid. Sekolah mendapat tarikat pemantap tauhid dia. Yang merenau tauhid bupah babul. Mendalami. Mendalami ilmu tauhid babul yang mendalami. Kahana lain tauhid mantap. Lain hana tak serius tu. Nama habis nama dalami tauhid babul. Tauhid ni penting tak parlimen nunggu. Hana arulah orang tengok. Ino bertebaran mansaboyan. Akidah-akidah yang melenceng dengan tauhid. Macam tarikat-tarikat yang bertentangan dengan tauhid. Maka betul. Hikmah kita tatamang lang thon baru tiribe purto berpuluh le hijriyah kita yo berlebih dalam segala hal. Lang ilmu berlebih, lang ibadat pun berlebih.